Seindah Kifarah mengisahkan kehidupan Aulia yang tetap meneruskan perkahwinannya dengan Dani, walaupun mengetahui bahawa Kalsum, ibu kandung Dani, terang-terangan tidak menyukainya. Bagaimanakah kisah ini bermula? Dan apakah pula pengakhiran perjalanan hidup Aulia? Begini kisahnya. Aulia dan Dani baru sahaja menamatkan pengajian mereka. Ketika sibuk mengambil gambar convocation di taman, Dani melamar Aulia untuk menjadi isterinya. Mereka berdua membuat keputusan untuk berkahwin selepas masing-masing memperoleh pekerjaan tetap. Dari jauh, Zeti melihat Dani berlutut di hadapan Aulia. Zeti sebenarnya datang untuk memberikan bunga sebagai tanda tahniah atas kejayaan Dani menamatkan pengajian, namun dia membatalkan hasratnya untuk mendekati mereka. Zeti kemudian meluahkan perasaannya kepada Kalsum, ibu Dani. Kalsum meyakinkan Zeti bahawa dialah yang akan menjadi menantunya suatu hari nanti. Kalsum juga tidak menyukai sikap Dani yang membuat keputusan besar tanpa berbincang dengannya terlebih dahulu. Kalsum menyambut kepulangan Dani dengan kemarahan. Dia tidak bersetuju dengan keputusan Dani untuk berkahwin kerana merasakan Dani belum lagi membalas jasa keluarga yang telah bersusah payah menghantarnya belajar sehingga ke peringkat sarjana. Suatu hari, Aulia datang ke rumah Dani atas jemputan ayah Dani. Ayah Dani menyambutnya dengan baik, malah secara berseloroh meminta agar mereka memberinya cucu pada tahun itu juga. Dia memberikan restu sepenuhnya dan tidak mahu Dani serta Aulia melengahkan perkahwinan mereka. Namun tidak lama kemudian, ayah Dani tiba-tiba tidak sedarkan diri. Kalsum menyalahkan Aulia atas kejadian tersebut. Selepas pertemuan itu, ayah Dani meninggal dunia dan Kalsum semakin membenci Aulia. Dia menganggap Aulia membawa malang dan tidak mahu Aulia mendekatinya kerana takut menerima nasib yang sama seperti arwah suaminya. Aulia mencadangkan agar perkahwinan mereka ditangguhkan kerana ibu Dani tidak merestui hubungan mereka. Namun Dani meyakinkan Aulia untuk meneruskan perkahwinan dengan harapan ibunya akan menerima Aulia selepas mereka berkahwin. Sebulan selepas perkahwinan, Kalsum masih tidak dapat menerima Aulia sebagai menantu. Dia sering menengking dan menyakitkan hati Aulia dengan kata-kata kasar. Aulia pernah cuba keluar dari rumah tetapi Dani berjaya menghalangnya. Di hadapan Dani dan keluarga besan, Kalsum berpura-pura melayan Aulia dengan baik. Malah, dia sanggup menyediakan makanan untuk Aulia yang ketika itu sedang hamil. Selepas Aulia berbadan dua, layanan Kalsum kelihatan berubah menjadi lebih baik. Aulia memilih untuk melupakan layanan buruk mentuanya sebelum ini. Tidak lama kemudian, Aulia selamat melahirkan seorang anak lelaki bernama Johan. Aulia bersyukur kerana merasakan keluarganya kini lengkap dan bahagia. Namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Selepas 3 tahun, Johan disahkan menghidap autisme. Sejak itu, Kalsum kembali menyalahkan Aulia dan menuduhnya membawa nasib malang kepada keluarga mereka. Jika dahulu Dani sering mempertahankan Aulia setiap kali berlaku pertengkaran antara Aulia dan ibunya, kini Dani mula berpihak kepada ibunya. Dia terpengaruh dengan pelbagai fitnah yang dilemparkan terhadap Aulia. Malah, Kalsum mencadangkan agar Johan dihantar ke rumah anak yatim kerana mereka kononnya tidak mampu mengawal Johan. Dani bersetuju dengan cadangan tersebut. Perangai Dani juga semakin berubah. Dia semakin kerap tidak pulang ke rumah. Pernah sekali Aulia terlihat kesan gincu pada kolar baju Dani. Panggilan manja antara mereka juga hilang, digantikan dengan panggilan kasar seperti kau dan aku. Dani turut menuduh Aulia melayan ibunya seperti hamba dan mengatakan dia berhak menjalinkan hubungan dengan wanita lain.
Aulia semakin kecewa apabila Dani enggan menjaga Johan yang sedang sakit dengan alasan sibuk. Namun Aulia sendiri melihat Dani keluar bersama ibunya dan Zeti. Lebih menyakitkan hati, Dani menafikan Johan sebagai anaknya dan hanya menyebut Johan sebagai anak Aulia. Hati Aulia benar-benar hancur apabila Dani mengaku bahawa dia telah berkahwin dengan Zeti. Zeti kemudian datang berjumpa Aulia dan menuduh Aulia merampas Dani daripadanya suatu ketika dahulu. Zeti juga menganggap Aulia enggan bercerai kerana bimbang tiada siapa akan menyara kehidupan Johan, memandangkan selama ini Aulia bergantung sepenuhnya kepada Dani. Setelah sekian lama bersabar, Aulia akhirnya terpaksa meninggalkan rumah keluarga mentuanya selepas Dani menceraikannya dan mengusirnya dari rumah. Semua kejadian itu disaksikan oleh Zeti dan Kalsum. Sebelum pergi, Aulia berkata bahawa kifarah itu indah, lalu dia meninggalkan rumah itu tanpa menoleh ke belakang lagi. Dalam keadaan letih dan putus harapan, Aulia bertemu dengan Amli, seorang lelaki yang mempunyai masalah pendengaran. Amli melihat Aulia dan Johan dalam keadaan kepenatan, lalu menawarkan diri untuk menghantar mereka pulang. Aulia akhirnya pulang ke rumah ibu kandungnya. Aulia menangis dalam pelukan ibunya sambil menceritakan segala yang berlaku. Ibunya memberikan sokongan penuh dan berjanji akan menjaga Aulia selagi dia masih hidup. Setahun kemudian Aulia berjaya mendapatkan pekerjaan. Dia berulang-alik ke tempat kerja dengan menaiki motosikal lama, namun sering dihina oleh majikannya kerana meletakkan motosikal buruk di hadapan premis syarikat. Sementara itu, ibu Aulia menjaga Johan dengan penuh kesabaran walaupun Johan sering mengalami tantrum. Ibunya menasihatkan Aulia supaya menghantar Johan ke sekolah pendidikan khas demi kebaikan anak itu. Namun kerana kekangan kewangan, Aulia memilih untuk mencari sendiri maklumat tentang cara pembelajaran bagi kanak-kanak autism. Dia mencurahkan kasih sayang sepenuhnya kepada Johan dan sentiasa meluangkan masa untuk anak syurganya itu. Suatu hari, Aulia hampir dipecat apabila Johan merosakkan kertas kerja syarikat. Mujurlah majikannya masih memberi peluang terakhir walaupun Aulia terpaksa menelan pelbagai penghinaan. Beberapa hari kemudian, Aulia dipecat selepas menerima panggilan kecemasan dari rumah. Motornya rosak di tengah jalan, cuba meminta bantuan bekas mentuanya dan Zeti tetapi ditolak. Nasib masih menyebelahi Aulia apabila Amli sekali lagi muncul dan membantunya. Namun Aulia tetap terlambat. Ibunya telah meninggal dunia. Aulia hanya mampu menangis di sisi jenazah ibunya. Untuk meneruskan kehidupan, Aulia membuka gerai nasi lemak di tepi jalan. Lelaki yang pernah membantunya itu, Amli, menawarkan pekerjaan sebagai pengasuh kepada seorang anak istimewa. Dari situlah Aulia memulakan kerjayanya sebagai pengasuh anak-anak syurga. Baginya, berapa pun upah yang diberikan bukanlah perkara utama. Aulia juga meluangkan banyak masa membaca artikel di internet bagi memahami keperluan kanak-kanak istimewa. Aulia mengenal pasti aktiviti dan jenis permainan yang sesuai diaplikasikan untuk meningkatkan perkembangan anak-anak autistik. Amli sering meluangkan masa bersama Aulia dan Johan. Suatu hari, Amli menyatakan kesanggupannya untuk menjaga Johan jika Aulia ingin menyambung pengajian. Di restoran, Dani tiba-tiba muncul. Amli perkenalkan diri sebagai pemandu Aulia. Dani terkejut dan menyangka Aulia kini hidup mewah. Aulia berasa sedih. Dani enggan bersalaman dengan Johan, mengatakan anak itu tidak mengenalinya sebagai ayah. Amli kemudian membawa Aulia ke sebuah pusat asuhan kanak-kanak istimewa milik Kak Seri di Yayasan Pendidikan Insani. Aulia dilayan dengan sangat baik. Kak Seri turut berkongsi kisah hidupnya yang hampir sama dengan pengalaman Aulia
sekaligus memberi semangat kepada Aulia untuk mengikuti kursus dalam talian dan menyambung pengajian dalam bidang pendidikan khas. Apabila Kak Sri bercadang melanjutkan pengajian PhD di England untuk menjadi pensyarah, dia menyerahkan pengurusan pusat asuhan itu kepada Aulia. Kak Sri juga memberitahu bahawa Amli sebenarnya menaruh perasaan terhadap Aulia, namun tidak yakin disebabkan masalah pendengaran. Aulia cuba mendapatkan kepastian tentang perasaan Amli, tetapi perbualan mereka terhenti apabila Dani tiba-tiba muncul. Dani mengaku terlalu merindui Aulia dan Johan serta mahu menebus kesilapannya. Dia juga memberitahu bahawa Zeti masih belum menunjukkan tanda-tanda kehamilan. Aulia tidak menghalang Dani untuk menjalankan tanggungjawabnya terhadap Johan, tetapi dia menegaskan bahawa dia tidak akan kembali kepada Dani. Dani kemudian berjumpa Amli dan menyatakan hasratnya untuk berbaik semula dengan Aulia. Dia meminta bantuan Amli untuk memujuk Aulia demi masa depan Johan. Aulia menyedari Amli mula menjauhkan diri daripadanya. Amli berpendapat Aulia masih menyayangi Dani dan sepatutnya memberi peluang kedua kepada lelaki itu. Namun Amli tetap berjanji akan membantu Aulia walaupun mereka tidak lagi mempunyai hubungan. Akhirnya Aulia, Dani dan Amli masing-masing berdoa agar diberi petunjuk dalam membuat keputusan. Aulia sendiri berdoa agar dijauhkan daripada Amli jika selama ini dia hanya mempergunakan lelaki itu untuk keluar daripada masalah. Amli hanya mampu memerhati dari jauh ketika Dani meluangkan masa bersama Aulia dan Johan. Walaupun Aulia melayan Dani dengan baik, dia tidak pernah berjanji untuk kembali kepadanya. Malah dia sering menyuruh Dani pulang segera kerana bimbang Kalsum akan marah jika mengetahui Dani datang menemui mereka. Di sebuah pusat membeli belah, Dani dan Zeti bertengkar. Dani akhirnya mengaku bahawa dia ingin kembali kepada Aulia bukan kerana cinta, tetapi kerana mengetahui Aulia kini berjaya dan mempunyai perniagaan sendiri. Amli terdengar pengakuan itu dan bersemuka dengan Dani. Dani memberi amaran keras supaya Amli tidak campur tangan dalam urusannya dengan Aulia. Malah Dani turut menghina Amli dan mengatakan lelaki pekak sepertinya tidak layak untuk Aulia. Amli pergi menemui Aulia, tetapi sebelum sempat berbual, Dani muncul dan meminta Aulia tidak mempercayai apa yang Amli katakan. Pertengkaran berlaku dan akhirnya Aulia menegaskan bahawa dia tidak akan kembali kepada Dani. Dia juga mengaku bahawa dia kini memilih Amli. Dani pulang dalam keadaan tertekan. Rupanya dia dibelenggu hutang yang banyak. Para pemungut hutang menuntut bayaran segera. Sekembalinya ke rumah, dia pula berdepan kemarahan Zeti. Tidak lama kemudian, Dani mengalami strok sebagai balasan atas perbuatannya menghina anak istimewa. Akhirnya, Aulia mengambil alih pengurusan Yayasan Pusat Asuhan milik Kak Sri. Dia berkahwin dengan Amli dan bakal menyambut kelahiran cahaya mata kedua mereka. Sementara itu, di pihak Dani pula, Kalsum terpaksa menjaga Dani yang kini terlantar di kerusi roda. Ironinya, dia kini menjadi seperti hamba kepada menantunya sendiri, Zeti.